Pasal apa nyawa orang beriman senang keluar? Pasal orang beriman memang tak teringin dengan dunia yang kotor ni, tuan-tuan. Hampa nak berebut pangkat, silakan. Hampa nak digan kemasyhuran, silakan. Hampa nak digan kekayaan dunia sampai berantakan, putus silaturahim, silakan. Orang soleh, dia tak teringin dengan dunia ni, sebab dia tahu di syurga lebih daripada ni lagi. Maka bila sampai masa seorang orang soleh direntak ataupun ditarik keluar nyawa dia, bila ditarik dia begitu seronok, dan sebab tu roh dia senang untuk keluar. Akan tetapi bila orang yang gila dan kejar dunia, saya minta maaf yang mana yang terasa hati, bila orang yang gila dan kejar dunia, bila ditarik dia seronok dah nak tinggal. Dia tak seronok sebab dia belum puas dengan rumah besar, dia belum puas dengan gaji besar, dia belum puas dengan pangkat hak dia duduk tengah naik ni. Bahkan kalau kita tanya dia, kalau mati tahun depan macam mana?